Dan di antara hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni lebih awal daripada yang lain, antaranya adalah hadis yang berstatus sahih, hasan sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Berdasarkan sanad beliau bersambung sampai kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah mata wajabat lakan nubuwah. Qal wa adamu baina ruhi wal jasad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bilakah kenabian sudah diberikan kepada anda? Bilakah anda sudah menjadi Nabi? Bila? Kalau orang tanya soalan kita, masa Nabi umur 40 tahun tu lah, masa di Gua Hira tu lah jadi Nabi. Tak? Sebelum tu tak jadi Nabi lagi. Itu kebanyakan orang akan jawab begitu. Soalan ini pernah ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, bilakah anda telah diberikan kenabian kepada anda? Lalu Rasulullah menjawab, saya diberikan kenabian di saat Nabi Adam masih lagi di antara roh dan jasad. Belum jadi orang lagi. Ruh pun tak masuk lagi dalam badan. Masa itu saya sudah pun menjadi Nabi. Kata guru saya Fadilatul Syusi, bererti baginda Nabi Muhammad SAW lebih awal daripada jasadnya Nabi Adam AS. Dan apabila disebut menjadi seorang Nabi, maka seorang Nabi mesti dapat wahyu. Makanya Nabi Muhammad sudah pun mendapat wahyu pada alam roh baginda sebelum baginda menerima wahyu kali kedua pada alam jasad baginda. Jadi sebab itu Al-Imam Ibnu Muhyiddin Ibnu Arabi Qaddasallahu sirrah, ketika menceritakan tentang penurunan wahyu kepada Nabi, beliau menyatakan Nabi Muhammad menerima wahyu sebanyak 2 kali. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 2 kali. Kali pertama sewaktu Nabi di alam roh, dan kali kedua adalah setelah Nabi SAW diutuskan kepada manusia ketika menerima wahyu pada usia 40 tahun. Jadi 2 kali. Jadi hadis yang kita dengar ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qastallani ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, adalah hadis yang difahami bahawa menunjukkan Nabi Muhammad adalah lebih awal daripada mana-mana makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sendiri masa kita baca doa iftitah, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Namun Allah memerintahkan Nabi untuk menyebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sayalah seawal-awal orang-orang Islam.